Pemenang seterusnya FRT1. Boleh. Terbalik. Okey. Jom kita sarungkan. Harap-harap. Saya nikahkan kau dengan comel. Memang di tangan dia sesuai. Tanya. Sudi datang dari jauh. Boleh share sikit dah minum FRT berapa jam? Sebenarnya saya baru bermula nak minum FRT ni sebab sejarah saya, saya dah kahwin 6 tahun. Okey. So, tahun pertama saya luar rahim dan selepas 2 tahun saya cuba lagi dan saya luar rahim lagi sekali. Dan after 2 years saya cuba IVF. Tu umur saya 35. Sebab orang kata selepas 35 ni kita punya kualiti hormon semua menurun kan. So saya pun push untuk buat IVF juga. Tapi rezeki saya tak ada kat situ. Sebab doktor cakap even dia dah bagi saya dos ubat yang kita kena inject setiap hari tu, saya punya telur tak matang. Bilangan telur pun tak banyak. IVF saya 2 kali. Tapi sempat masa egg stimulation. Saya paling besar pun 11. Kualiti telur yang 11 tu pun ada 2. Jadi untuk saya teruskan to the next step tu macam tak berbaloi lah doktor cakap. Semestinya you punya telur dan sperm tu akan cantum. So I decided to stop dulu lah. Okey.